Betul ke satu tin instant sauce bolognese ni boleh dapat satu kuali besar kuah spaghetti bolognese? Jom Kak Ni tunjuk macam mana. Hai semua, Assalamualaikum. Jom Kak Ni tunjuk resepi spaghetti bolognese versi jimat dan juga sangat sihat. Resepi ni sesuai untuk anak-anak yang kurang makan sayur tu. Korang boleh masuk sayur-sayuran dalam kuah spaghetti bolognese. Bahan-bahan sangat mudah. Kita guna bawang, carrot, tomato dan celery. Tapi hari ni Kak Ni tak ada celery, so kita guna carrot dan juga tomato. Guna chopper, kita kisar carrot kasar-kasar macam ni. Kalau tak ada chopper, boleh cincang guna pisau. Kemudian cincang satu biji bawang merah, 5 ke 6 ulas bawang putih dan Kak Ni tambah juga cili padi sikit. Kalau tak nak guna cili padi pun tak. Kemudian cincang juga 3 ke 4 biji tomato. Sebiji bawang Holland kita cincang dadu macam ni dan daun parsley kita cincang halus. Bahan yang Kak Ni guna ialah daging cincang rambli dan juga frankfurter. Frankfurters ni dia macam sausage lah, tapi yang berkualiti sikit lah. Dalam kuali kita terus masukkan daging cincang tu, tak perlu masukkan minyak dulu sebab daging ni akan keluarkan minyak dia sendiri. Bila daging dah keluar minyak tu, boleh masukkan carrot yang kita dah cincang tadi. Dan kalau ada celery, boleh masukkan celery masa ni. Kita masak sekejap carrot tu biar lembut sikit. Kemudian masukkan bawang dan juga tomato yang kita dah cincang. Kemudian tambah sikit minyak kalau nampak terlalu kering. Masukkan Italian herbs dan juga serbuk paprika atau serbuk cili. Serbuk cili ni dia tak pedas ya. Serbuk cili ni akan bagi warna merah yang cantik untuk kita punya kuah spaghetti. Tambahlah air sikit untuk nak lembutkan semua bahan-bahan yang kita masuk tadi dan lebih sebati. Dan masukkan satu tin kuah bolognese yang instant ni. Nak guna yang tin pun boleh atau dalam botol. Kalau yang tin ni lebih murah kan. Bilas tin tu dengan air dan masukkan dalam ni sekali. Masukkan sos cili sikit untuk sedikit kemanisan dan sedikit chicken stock. Kemudian boleh masukkan bawang besar yang kita dah cincang dadu dan frankfurters. Kita renih dan didihkan kuah ni sampailah betul-betul lembut semua bahan-bahan yang kita masuk tadi. Masaklah sampai mendidih dan pekat kuah dia. Dan kemudian boleh masukkan parmesan cheese. Parmesan ni optional. Kalau tak ada parmesan, boleh masukkan susu fresh ke, atau kalau ada krim boleh masukkan krim supaya kuah dia akan lebih berlemak. Akhir sekali tabur parsley. Dah siap kita punya kuah spaghetti bolognese. Cara nak hidangkan spaghetti bolognese ni, kalau nak sedap, kita kena masak spaghetti tu dengan kuah. Masak dalam kuantiti yang sikit ya. Kita ambil berapa portion spaghetti yang kita nak makan tu. Contoh untuk 2 orang. So kita masukkan dalam kuali. And then masukkan kuah dan kita panaskan balik. Kacau-kacau rata, dah siap. Boleh hidangkan dalam pinggan. Mudah je kan. Warna dia pun cantik, merah, elok. Selalunya kita beli sampai 3 ke 4 tin kalau nak makan untuk kuantiti 1 paket 500 gram spaghetti tu. Barulah kuah dia pekat. Kalau buat macam ni, 1 tin pun dah cukup.